terbaru di Cameron Highland. Tu besar bulat. Hari ni Abel nak cuba sendiri aiskrim goreng besar penumbuk yang viral di Kia Farm Cameron Highland. Kita aiskrim halal pertama Cameron Highland. Tak sampai. Apa? Janganlah. Yang ini aiskrim goreng. Kita ada 3 flavor. Kita ada strawberry, coklat dengan vanilla. Mana aiskrimnya dalam ni? Ya. Ni terbaru di Cameron Highland. Kalau colour ni kita melambangkan dia punya flavor lah. Cara dia goreng boleh? Boleh. Jom. Okey. Bila sampai di Puku Aiskrim Mak, sebab tolong, baru nak Mak. naik dekat Cameron Highland sekarang aiskrim goreng yang besar yang macam bom tu. Goreng, Dia naik goreng, dekat goreng. Cameron Highland April, sekarang. April. Dia dia buka dia punya plastik. Aiskrim ni buat kat mana? Aiskrim ni kita buat dekat kilang. Gila. Tu besar bulat. Kat ni, letak sini. Berapa lama dia goreng? Dalam 30 saat saja. Okey, dah masak dah. Dah siap aiskrim kita. Yang ini flavor strawberry. Kita punya new packaging. Yang dulu kita pakai cup kecil je lah. Sekarang kita dah upgrade packaging baru. So senang nanti kalau customer nak makan. Dia tak menitik. Macam okey. ni. Macam ni. Okey. Tinggi sangat lah tak sampai. Apa boleh. Pendek je tak sampai. Dia letak dia punya whipped cream. Madu. Jadi dah siap. Dah siap. Tu ni RM10. RM10. Saiz dia sama-sama dengan kepala. Okey. Yang ni perisa strawberry. Aiskrim goreng perisa strawberry. Nanti datang Cameron Highland wajib cuba ni. Betul-betul depan Kia Farm. Tepi jalan tu dah nampak pokok aiskrim. Tapi nak tengok dia punya dalam dia. Boleh tak? Boleh. Ni buka dengan tangan dua macam tu. Vanilla. Yang ni? Yang ini coklat. Dia beza aiskrim. Aiskrim. Dia buat dekat kilang yang sama yang kita pernah buat video dulu. Ya, betul. Tapi selain tu nak tengok aiskrim yang terbaru, aiskrim puku yang terbaru. Ada tak? Ada? Akak ni macam doktor. Janganlah. Aiskrim baru. Okey, kita ada strawberry cheese. Okey. Kalau yang beza dia, yang ni kita ada strawberry lah. Strawberry pure. Bawah ni kita ada crumb. Bawah ni. Dia macam cheesecake. Ya, betul. Ni kita RM8. Base dia cheese juga tapi dia mango. Beza dia yang ni strawberry, yang ni mango. Yang ni dia strawberry yogurt. Tapi bentuk je lain. Yang ni biasa budak-budak sukalah minat. Datang Cameron tak sah lah kan. Kalau tak ambil strawberry yogurt. Yang ni memang selalulah orang akan ambil. Okey? Betul. Yang ni yang first sekali dapat halal tu. Dapat halal 2023. 23. SC record ni kita dapat daripada ni lah. PHS ni record yang menyatakan dalam setahun kita ada produce sebanyak ni lah. Ni adalah nilai yang aiskrim strawberry yang kita produce. Distribution by halal certified lah. Okay. Dia kena makan dengan sudu. Sudu garpu tu kena ada. Dia bukan gigit ketul besar macam tu. Kita punya aiskrim. Biasa kalau tengok aiskrim goreng orang guna roti. Tapi dia guna breadcrumb. Dia buat sendiri. Crack dengan sudu. Kita dig dengan sudu lah. Jatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Dia punya crumble ni, crumble cheesecake tau. Kuis-kuis dengan kita punya sudu dia hancur. Dia tak kerah pun. Dia kena makan terus. Seorang nak habiskan ni memang banyak. Dia tak rasa masam macam aiskrim puku yang tu. Flavoring sikit. Berbanding yang tu rasa memang fresh strawberry juice. Thank you. Apabila ambil just buat kat tepi tu lah. Yang ni perisa coklat. Kita rasa coklat punya. Saya suka yang coklat lagi. Dia punya maaf lah walaupun awak jual strawberry. Coklat punya ni rasa macam aiskrim sandwich yang kita beli masa zaman kecil dulu. Ya. Dia tak bagi macam ni lah. Yang ni tester lah. Sebab aku buat review. Vanilla pun sedap. Nombor 1 vanilla, nombor 2 coklat. Strawberry nombor 3. Maaf lah, tapi realiti lah. Tapi dia ada air juga kat sini. Kalau kat sini, lepas kita makan aiskrim kan, kita rasa nak minum air, lemonade Yakult, strawberry smoothies dengan tiramisu milkshake. Yang paling top sekali yang mana? Apabila pilihan ni lah. Apabila pun jual strawberry milkshake, apa nak rasa? Siapa lagi sedap? Jom. Okay, jom. Strawberry milkshake dia. Topping ni asing ya. Topping ni kena add on. Kalau you beli tanpa topping. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa buah. Tak rasa yogurt sangat. Dia rasa sebiji macam aiskrim dia yang dia jual kat depan tu. Imagine rasa macam aiskrim signature dia yang dia buat first time dulu masa dia jual dulu kan. Rasa sebiji macam yang tu. Yang ni Tropicana Passion. Masamnya. Ni tak rasa macam Cameron Highland. Ni memang minuman orang dekat bawah-bawah sana tu. Jadi siapa-siapa datang Cameron Highland nak cari makanan viral sekarang di bulan April adalah aiskrim goreng dia. RM10 je. Location dia dekat mana? Location dia dekat Kia Farm. Mu tahu Kia Farm. Tempat yang selalu traffic jam tu. Jadi ada orang belakang. Tengok ni. Daripada pintu masuk parking tu kan. Ni kedai dia. The best ice cream in Cameron Highland Puku. Dia dapat halal dah. Tapi yang paling penting aiskrim Puku ada di Cameron Street Cafe. Kita jual. Orang jauh-jauh kan boleh datang beli aiskrim Puku di Cameron Street Cafe. Tapi aiskrim goreng tak ada dekat Cameron Street. Untuk waktu ni lah. Bye. Assalamualaikum.